Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada yang sister, kita stay cara jaga kereta. Yes, ada contoh. Jadi hari ini kita ada contoh untuk sebuah model Pro 2 bagi kategori suspension. Yang ni dipanggil lower arm. Okey, untuk lower arm ni dia ada satu benda juga lagi kat sini, sati. Okey, yang ni sati. Dan ni adalah lower arm. Biasanya dia akan mengeluarkan bunyi daripada sini ataupun disebabkan bus yang pecah kat sini ataupun bus yang pecah kat sini. Jadi yang ni memang senang. Jadi untuk pemula-pemula dia satu yang ni memang untuk pertama kali dia agak susah sikit lah sebab skru dia tu masuk macam tu kan. Jadi ini kita tukar dia masuk daripada bawah supaya yang lain akan senang. So ini adalah harga yang agak menarik. Okay. So yang ni nak tukar aftermarket punya. Aku tak tahulah OEM ke OOM ke OOTD ke ikut pandang orang lah nak panggil benda. Tapi ini adalah sejenis lower arm. Jadi selamat menukar lower arm anda untuk mengelakkan berlakunya bunyi yang tak seronok dan juga makan tayar gula, brother and sister.